Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali. Saya on the way turun ni daripada Genting nak ke bawah lah. Satu kita ke bawah lalu luyam semua kan. Sebab saya pun kebetulan bawa ADV 350 ni, jadi ada ngam lah saya jalan luyam macam ni kan. Kalau highway kan macam sesak pula rasanya. Tapi saya nak rasa nak macam nak naikkan visor lah. Dia angin dia tolak kuat juga sebenarnya, ke arah saya. Tapi sedap. Cuma takut kacau mic je ni, bising sangat. Kita berhenti kejap, kita cuba naikkan visor ni. Okey, kita berhenti sebentar. Ni gini. Macam mana nak naik ni? Macam ni. Oh lama. Alah, kena turun tongkat. Okey, jom kita cuba set up macam ni pula. Okey, jom tengok angin ni macam mana. Okey ke tak? Ni okey sikit lah. Dia depan tu dia menghalang lah sikit. Dia bertahan juga angin dia. Saya nak kongsi dengan anda ni, sebab ramai sangat sekarang ini dia musim skuter kan. Musim skuter. Ada yang booking zone test 368G. Apa lagi ada yang motor ini ADV 350. Kalau yang mampu-mampu tu XADV terus 750. Lebih kepada skuter yang style adventure ni lah. Ramai yang minat ke arah itu. Mungkin rupa parasnya kot, nampak lebih ganas, nampak lebih garang kan. Potong dulu. Mungkin sebab itulah rupa paras keseluruhannya. Tapi ramai juga yang kecewa. Ramai yang kecewa sebab yang rendang-rendang macam saya ni mungkin kaki tak sampai agaknya. Alamak, stres pula kan. Motor tinggi. Kalau motor style adventure ni memang tinggi. Tapi adakah best pakai skuter yang style adventure ini? Takut sekarang terikut-ikut orang kan. Kawan-kawan pula ramai. Lepas tu sekarang tengah musim kan. Lepas tu ambil lah skuter adventure. Tak kisahlah sisi berapa. Yang paling kecil tu lah. Kalau Honda, apa tu, Honda ADV lah 6160. Alamak, tinggi je. Itu yang best, motor tinggi, nampak bawah. Ni yang tempat tanah runtuh itu. Ini best ke? Kan salah beli pula. Okey, saya cerita yang best dulu. Tapi sebelum tu saya nak comparekan dengan ni tau, dengan motor adventure betul. Motor adventure, bukan skuter. Sekarang kita nak compare, adakah berbaloi anda beli skuter adventure ataupun lebih berbaloi beli motosikal adventure. Mana satu yang ada ngam? Kira adventure touring lah. Kebanyakannya yang nak motor-motor macam ni mungkin nak jalan jauh kot. Mungkin lah, saya rasa lah, kemungkinan nak jalan jauh. Mungkin sebab itu dia prefer macam ni. Kita cerita yang best dulu lah. Kita cerita yang best. Yang best pertama, dia sangat convenient. Boleh isi barang banyak. Kebanyakan motor-motor ataupun skuter, kita cerita skuter dulu. Skuter style ADV ni, dia punya kompartmen bawah dia besar. Kita boleh letak banyak barang. Daripada sekecil-kecil ADV punya skuter, kebanyakannya kompartmennya besar lah. Sisinya lagi besar lah kompartmennya. Layan dulu bang. Oh, lupa kena buang. Macam ni Okey, keduanya dia selesa dari segi ergonomics, dari segi badan kita menegak, dan handle itu lebar. Handle lebar macam ni kan. Handle lebar memang selesa. Ketiganya dia senang nak handle. Sebab handle dia lebar, dia lagi senang kita nak kawal. Kita nak flick senang motor ni, sangat senang. Yang keempat, sebab dia tinggi, ground clearance dia banyak, jadi kita boleh redah banyak jenis permukaan. Itulah mungkin kesukaan ramai. Kita boleh jalan yang elok, kita boleh jalan yang tak elok. Sebab suspension travel dia panjang lagi, motor lagi tinggi, dan ada keupayaan boleh off-road, light off-road lah. Yang tak heavy off-road. Macam tu.
Ada lagi tambah nombor 5, dia boleh buat harian. Itu yang best. Itu antara yang bestnya, boleh buat harian. Tapi untuk spesifik macam ADV 350 ni, dia agak berat juga untuk tolak dan tarik-tarik. Kalau barang-barang besar sonok dah tersakat. Kita travel pergi kerja, parking, lepas tu balik, baru naik balik dan okey. Kalau kejap parking, turun tongkat pergi tolak, penat. Sebab berat. Berat. Okey, kita cerita pasal yang baiknya kalau adventure punya motor pula. Adventure punya motor. Kalau yang adventure punya motor, sisi dah besar dah. Paling tidak pun mungkinlah yang start adventure 250 macam Suzuki ada, Kawasaki ada, KTM ada, sampai 390. Apa lagi pengeluaran yang ada? Sisi bawah 500. Ataupun anda terus pergi motor adventure yang macam 6700 macam tu kan, macam V-Strom 800DE ke contohnya, adventure KTM 790 ke contohnya. Yang tu capability di highway dia lagi sedap. Sebenarnya kalau compare to skuter, sebab skuter kok mana pun akan skuter juga, dia ada limitation dari segi power. Kalau macam 250 1.4 je lah macam tu kan. Kalau 350 ni pun 1.4 juga, boleh tarik lagi lah, ada sedap lagi pergi lah cerita dia. Lepas tu kalau motor adventure betul ni, kita ambil lah contoh 700cc, 600cc kan, dia power dia lagi best dekat highway. Dia punya pemulasan permegian itu lagi best lah. Kepuasan riding tu lagi lebih sebab powernya mantap, dari delivery powernya dan dia punya power keseluruhan lah maksud saya. Tapi dia tak ada convenient untuk isi barang macam skuter. Dia ada option untuk letak box, dan kebanyakan orang mungkin suka, mungkin tak suka, sebab box kan semak satu hal, kiri kanan depan belakang semua kan. Skuter tak payah box semua tak apa. Kalau adventure style ni kita boleh letak barang bawah seat je. Itu yang bagus dia. Kalau bukan skuter, memang option box. Itu yang lemah sikit lah, banyak benda nak kena pasang, banyak kerja sikit lah. Dan kalau yang sisi terlalu besar, dia nak harian semak sikit, pasal dia lagi berat. Dan kalau kata pun bawah 500cc, dia akan semak sebab dia terlalu tinggi. Dia lagi tinggi daripada macam skuter ADV ni baru 790mm, 795. Kalau adventure motor biasa, dia lagi tinggi, biasanya 800 ke atas lah. Dia start dengan 800mm tu dah kira tinggi dah. Itu leceh sikit lah untuk orang-orang yang rendang. Untuk orang yang memang tinggi tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Dia ada pro and cons dia lah. Dia bagi saya dia ikut kegunaan anda macam mana. Kalau anda memang travel jauh, memang jauh lah, satu kali jalan pun 100 kilo, 150 kilo contoh lah, mana tahu kan. Sedap pakai adventure biasa je bang, paling sedap. Sebab bila kita banyak sangat highway, skuter ni lama-lama dia jadi macam tak ada apa-apa dah. Laju itu dah tak cukup. Kalau motor yang lagi adventure sisi besar lagi, dia lagi sedap lah. Itulah sebab motor skuter macam ni pun tak murah sebenarnya. Yang macam ADV 350 ni kan, saya ambil contoh lah, tak murah. Kita boleh dapat juga motor mungkin dalam 600cc, 500cc yang motor biasa. Motor biasa itu atas keperluan lah. Mungkin anda suka bawa skuter oleh kerana sebabnya dia lebih relax, tak perlu main gear dan tak perlu apa. Itu pilihan anda macam tu, dan pergi macam tu. Kalau anda lebih sukakan thrill bawa motor tu, thrill bawa motor yang nak koyak pergi kan, dia sedap motor biasa sebenarnya. Compare dengan skuter, skuter maxi ke skuter adventure ke tak apalah, tapi dalam konteks ni kita guna skuter adventure lah kan. Sebab ramai sangat orang nak skuter adventure ni. Masuk clear tak, mantap clear. Tu yang saya masukkan dengan handling yang senang. Macam ADV 350 ni, dengar pick up pun sedap. Jadi senang nak motong tu best, yakin, sangat meyakinkan. Satu lagi kelemahan, kalau macam motor adventure yang konsisi besar sangat, nak harian tak apa-apa sesuai sebab dia terlalu tinggi dan berat. Kalau compare dengan skuter,
Paling tinggi pun sekarang yang paling famous 38G ataupun ADV ni, dan kebanyakannya akan pakai CC 250 lah kebanyakannya. Dan itu okey-okey lah bagi saya. Dia tak berat sangat, sedap-sedap je lah, tak tinggi sangat, okey-okey je. Dan kalau anda kata sebab kadang-kadang dia macam terover expectation tau. Dia macam dia ambil CC 300 lebih skuter, tapi dia nak laju macam motor tu. Tu yang ramai yang mungkin alamak lepas tu dah tak boleh pergi, modified. Lepas tu keupayaan jangka hayat motor tu pun akan kurang kan. Dia punya reliability pun akan kurang, ketahanan pun mungkin akan kurang, sebab kita dah main kacau enjin dan sebagainya kan. Banyak benda nak kena jaga nanti, lagi meletih kan, lagi rumit pula, jadi kompleks sebab benda nak pakai seronok. Lepas tu jadi kompleks pula. Itu yang tak bestnya. Takut anda terlebih expectation kepada skuter adventure ini, sebab anda dah biasa bawa Waisuku contohnya. Layan dulu, mantap. Anda terbiasa bawa Waisuku, dah buat pula, koyak datang, tiba-tiba bawa skuter tak sesampai itu. Itu maksud saya, tak sesampai kan. Lepas tu stres, alamak kan, macam mana ni. Itulah, anda kena fikir betul-betul sama ada betul-betul ke nak pakai skuter atau betul-betul nak pakai motor. Adventure, kalau dalam konteks kita ni adventure lah, skuter adventure ataupun motor adventure betul-betul. Mana-mana pun sebenarnya pilihan yang baik. Dia atas dasar kegunaan. Mungkin anda dah ada sport bike satu, naked bike kan, 700-800cc, itu memang untuk melayan dan tak ada masalah. Ngam je anda pakai skuter ni dalam adventure. Contohnya skuter adventure ni untuk harian, lagi santai dan lagi relax kan. Tapi kalau anda ada satu je, anda ada motor kau percaya sekarang dan anda nak upgrade antara skuter dan adventure biasa, motosikal, itu anda kena buat penelitian yang tepat dan cermat supaya tidak salah memilih. Kadang-kadang kita ikut orang pakai sedap je skuter, bagi dia memang sedap sebab dia memang nak suka bawa relax santai je kan, dia tak laju sangat, dia tak apa hara sangat hidup dia. Tapi bila anda mungkin jiwa yang lebih nak koyak ni. Lebih nak koyak, alamak tak sampai pula bawa skuter. Tapi lagi sampai bawa motor adventure 250 yang biasa je, macam contoh V-Strom 250 kan, lagi sedap pula bawa tu. Sebab karakter tak sama, berbeza. Macam skuter, engine braking tak ada kan, pick up dia lain, tak sentak macam motor yang pakai rantai. Handling dia berbeza, sebab ni kaki kiri kanan macam ni, motor kita boleh kepek tank dan sebagainya. Jadi tak sama. Jadi sebelum anda membuat pemilihan itu, nilai betul-betul, sebab ini satu investment kan, kita bayar bulan-bulan, investment yang ada depreciation lah. Bayar bulan-bulan, tapi bila dah pakai seminggu dua, rasa macam tak puas pula. Nak kena pakai lebih elok, pakai motosikal lah, manalah tahu kan. Macam tu lah dia tuan-tuan. Mana satu yang sesuai untuk anda, skuter ataupun motosikal biasa. Buat pemilihan dengan tepat. Jumpa lagi video datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.